Alamak, daripada awal sampai habis bunyinya menjijikkan saja. Bunyi dari awal sampai habis. Halo guys, Assalamualaikum, nama saya Krok. Selamat kembali ke YouTube channel Krok Zulhilmi. Baiklah, hari ini saya nak review kesilapan saya. So, apakah kesilapan yang saya nak review hari ini? So, ini dia DX Century Kingston Driver. Okey, sebelum saya bagi tahu kesilapan saya, kita borak dululah pasal cerita dia ni. Ini adalah Century Kingston Driver yang digunakan oleh Minami Kotaro untuk bertukar menjadi Kamen Rider Black Sun di dalam siri reboot Showa Kamen Rider Black, iaitu Kamen Rider Black Sun. Dan cerita dia agak dewasa, sebab cerita dia adalah reboot Showa. Showa ni, peminat-peminat Showa kebanyakan dah tua. So cerita dia tu, dia nak bagi match dengan orang-orang yang berumur. Dia buatlah kasar-kasar ceritanya. So anak-anak kalau nak tonton, sila ada pengawasan ibu bapa. Mak bapak pun tolonglah bagi tahu ini boleh buat, ini tak boleh buat. Bukan apa kita takut lah Kamen Rider Black kena tendang dekat kursi roda, budak-budak pun nanti tendang orang dekat kursi roda. Kita takut benda tu jadi. Okay, so apa kesilapan saya beli belt ni? Kita bila nak membeli tu, kita mestilah diberi pilihan. Okay, untuk Century Kingston ni, dia ada dua pilihan, DX dan CSM. Cheapskate, mestilah saya pilih yang murah. Memang murah gila. Dia keluar dulu harga 500 macam tu kot, saya dapat dengan harga 150. Memang murah gila. Disebabkan turun harga kau ni, beli lah, bedal beli. Padahal saya tahu kan bendanya tak best macam CSM. Tapi saya still bedal beli. Kali beli-beli saya macam patutlah harga dia jatuh. Jadi korang jangan buat silap macam saya. Jangan cheapskate sangat. Keluarkanlah duit, belilah CSM. Okay, so jom kita tengok apa yang tak best dekat belt ni. Okay, so jom kita tengok satu. Jom. Korang selalu tak ada masalah beli mainan tapi tak cukup sifat, terutama kepada kolektor Kamen Rider, kolektor Super Sentai. Pergi JJJ tak ada penutup bateri. Itu selalu sangat jadi. Jangan risau kerana saya sekarang ni boleh buat penutup bateri sendiri. Korang nampak ni, ini adalah penutup bateri Crazy Dragon dan juga ini penutup bateri Wonder Ride Book. Saya buat sendiri. Kalau korang nak buat barang-barang korang yang hilang, korang boleh check saya dekat media sosial saya, IG, TikTok dan lain-lain. Dan korang boleh juga pergi ke carousel saya. Saya akan upload barang-barang yang saya buat dekat sana. Walaupun barang yang korang nak tu tak ada dalam list carousel saya, korang check je saya. InsyaAllah saya boleh buatkan. Okey, kita kembali ke video kita. Alright, so ini dia Century Kingston Driver. Dan macam biasalah, sebelum kita main dia, jom kita tengok dulu detail-detail yang ada. So kita tengok dulu kotak dia. Kotak dia ni, design dia lebih kurang macam Kingston belt. Dia punya design dia, saya suka. Design dia macam agak retro lah, dengan dia ada line-line kat sini macam line helmet Kamen Rider Black. Okay, kat tengah ni dia ada gambar belt dia. Dia kono-kono macam ni, transparent lah ni. Kamen Rider Black Sun, tulisan Jepun. Ni mungkin 3 tahun ke atas. Kamen Rider Black Sun, DX Century Kingston Driver, Bandai Namco. Okay, ni belah atas dia Kamen Rider Black Sun. Okay, ni bahagian, saya tak boleh nak tunjuk. Saya kena tunjukkan kamera depan. Bahagian tepi dia, dia ada tulis Kamen Rider Black Sun bla 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 bla, bahasa Jepun banyak. Sama juga dengan sebelah, bahasa Jepun. Okay, dan ini belakang dia, gambar Black Sun, separuh badan. Okay, ni sama juga bahasa Jepun. Dan ini adalah bahagian bawah dia, bahasa Jepun. Dekat sini dia kata guna 2 AA bateri. So itu dia untuk kotak. So item dia, ini dia. So inilah dia, DX Century Kingston Driver. Dan saya suka design dia ni. Saya suka. Dan saya baru je beli, sebab itulah nampak tak ada cala, tak ada apa kan. Nampak bersih je. Okay, so dia berwarna silver, hitam. Dia ada merah, tengah ni LED. Okay, dia boleh buka. Dia ada detail-detail kat sini. Lupa pula yang ni ada meter. Dia buka ni semua manual.
Semua manual. Itulah dia perbezaan utama untuk DX dan juga CSM. Dan satu lagi saya nak beritahu, kalau korang ada CSM, korang ada DX, korang boleh tukar dia punya part-part dia. Contoh korang nak function CSM tapi korang tak suka design battle damage macam CSM tu, korang nak design clean macam ni, korang boleh cabut, pasang dekat CSM. Sebab body dia adalah body yang sama dengan CSM. Korang boleh cabut, semua benda ni boleh cabut. Pasang dekat CSM. Dan kalau korang macam nak buat prop cosplay kan, korang nak pakai DX untuk jadikan prop cosplay, korang still nak detail CSM, korang pakai yang body CSM tu dekat DX. Bendanya boleh cabut-cabut. Ok, so ini bawah dia. Nampak yang bawah dia ada butang tau. Ini memang butang yang CSM ada, DX tak ada. Lepas tu ada macam tutup macam ni. Ok, ni atas dia. Dia ada speaker. Ok, dan ini adalah belakang dia. Dia ada detail-detail kat sini. On off switch. Dan ini tempat bateri. Macam saya cakap tadi, dia guna 2 AA bateri. Oh ya, saya tertinggal lagi satu. Kat sini atas ni dia ada button tau. Ada 2 button sorok kat sini. Saya terlupa tadi nak tunjuk. Sini satu, sini satu. Alright, so selain daripada tu, kita ada juga strap. Dan strap dia lawa, saya suka strap dia. Strap dia tebal. Baik. Dia lebar. Kalau tak kan, biasanya kan DS biasa dia saiz ni je. Ini dia lebarkan lagi. Saya suka design dia ni. Nampak detail-detail, nampak stopper pun. Oh, mak lawanya stopper dia. So cara pakai dia sama je macam bag-bag lain. Okay, kat sini ada R. Masuk dekat right. Yang ni left. Masuk dekat left. Korang masukkan stopper. Korang kunci dan korang lock. So ini dia cara pasang dia. Ok, so itu adalah untuk detail dia. Dan sekarang jom kita tengok function yang ada. Ok, so bila kita on, dia akan ada bunyi. Alright, so itu bunyi dia. Bunyi dia garang. Ok, setelah kita on macam biasa, jom kita henshin. Dan untuk henshin, kita kenalah buka semua ni. Kita buka dan kita tekan button 1. Saya bagi gelaran sini button 1, sini button 2. Senang sikit. Kita tekan button 1. Dan kita tekan lagi. Alright, so itu dia henshin dia. Dan saya rasa itu bunyi henshin episod 5. Saya rasa itu bunyi henshin episod 5. Dia ada lagi banyak bunyi henshin lain. Dan untuk henshin dia, kita just tekan button 1. Ok, kali ni saya henshin lagi sekali. Tapi saya tak tutup bahagian-bahagian ni, part-part dia ni, sebab saya nak bagi korang dengar bunyi dia dengan lebih jelas. Ok, so itu dia. Saya suka lampu tengah ni. Lawa, dia agak cerah. Ok, button lagi sebelah ni, button nombor 2 ni, dia adalah untuk efek contoh macam lawan-lawan, apa, main pedang apa semua kan. So jom kita tekan button nombor 2.
Okey, yang itu adalah bunyi dia berlawan. Saya tak ingat dia lawan dengan siapa. Okey, so jom kita tekan lagi button nombor 2. Alright, so itu bunyi, saya tak ingat tu bunyi apa. Saya rasa bunyi dia cabut pedang kot. Okay, so kita tekan lagi button nombor 2. Itu bunyi dia slash pedang. Dia lawan-lawan dengan pedang. So next kita tekan button nombor 1 untuk unhenshin. Okay, tadi adalah bunyi henshin dan bunyi efek untuk episod 5. So sekarang kita nak dengar bunyi henshin di episod 10. Ok, untuk aktifkan bunyi henshin di episod 10, kita kena tekan dua-dua button, button 1 dan button 2. So bila kita tekan, alright, so jom kita tekan button 1 untuk bunyi henshin. Ok, dan unhenshin button 1. Kali ni saya henshin lagi sekali, tapi saya tak tutup-tutup bahagian ni untuk korang dengar lebih jelas. Ok, so itulah dia bunyi henshin untuk episod 10. Dan macam biasa, untuk bunyi-bunyi efek, kita tekan button nombor 2. Alright, so itu saya rasa bunyi dia lawan dengan Shadow Moon. Bunyi efek dia bergaduh dengan Shadow Moon. Okey, untuk bunyi lain kita kena tekan lama-lama button nombor 2. Okay, itu macam biasalah bunyi dia punya pedang dia. Bunyi dia agak macam menjijikkan sikit. Okay, dan kita tekan button nombor 2 untuk bunyi lawan pedang. Okay, dan kita hold lama-lama untuk bunyi rider kick. Okay, kita tekan lagi button nombor 2. Saya tak tahu bunyi apa, tapi apa yang saya tahu itu bunyi dari Shadow Moon. Okay, so kita unhenshin, tekan button nombor 1. Okay, selain daripada bunyi henshin Kamen Rider, dia ada juga bunyi henshin untuk Kaijin. Selain cerita Black ni kan, dia kan ada form raksasa dia kan. So untuk buat bunyi tu, kita kena hold button nombor 1 ni lama-lama. Tapi sebelum tu kita buka dulu. Kita buka dulu.
Okay, so jom kita hold button nombor 1. Okay, dan kita tekan lagi button nombor 1. Dan macam biasa, untuk bunyi-bunyi efek, tekan button nombor 2. Okay, so saya rasa yang itu dia lawan dengan spider kaijin. Okay, dan sama juga, dia ada juga bunyi pedang. Kita hold lama-lama button nombor 2. Okay, dan bunyi pedang, tekan button nombor 2. Dan kita untransform button nombor 1. Dan saya rasa macam itu sajalah bunyi yang ada. Dia not bad lah sebenarnya kan. Dia kita ada Henshin episod 5, Henshin episod 10 dan Henshin kaijin belalang. So macam dia not bad sebenarnya. Bunyi efek pun banyak. Tapi tak apa, kejap lagi saya akan cerita. Alright, so itu dia DX Centurion Sun Driver. Dan di awal-awal video tadi saya ada cakap yang ini adalah kesilapan saya. So kenapa saya cakap benda disilap? Okay, yang pertama tentulah function dia kan. Dia punya mechanical dia. Aduh, suara saya macam makin hilang. Halo. Okay, untuk CSM kan, dia kan macam ada mechanical kan. Dia tutup kan bila tangan tu lalu. Okay, untuk DX ni kita faham benda scan-scan tu tak boleh nak letak kat DX. Tapi at least dia buatlah satu, yelah mungkin satu butang spring kan. Spring release kan. Tekan butang tu, spring release, pak, dia macam automatic. Tak payahlah nak buat letak scanner tu kan. Benda boleh je sebenarnya. Kalau tak nak letak butang pun kan, at least kan bila kita pusing tengah ni, yang kiri kanan ni ikut. Benda boleh je kan. Dia macam yang lain ni, dalam ni senang cerita dia ada macam tali ke, ada macam gear ke kan. Bila kita pusing ni, yang lain pun ikut tutup. Benda boleh je buat. Tapi diorang tak buat. Diorang buat satu-satu. Itu yang leceh tu. Okay, itu yang first lah. Yang kedua yang saya tak minat adalah dia punya bunyi dia lah. Bunyi dia. Okay, kita faham yang ini adalah DX. So dia tak boleh nak letak BGM, tak boleh nak letak dialog kan. Dia banyak benda yang dia tak boleh nak letak. Tapi bunyi Henshin dia, alamak, daripada awal sampai habis bunyinya menjijikkan saja. Bunyi dari awal sampai habis. Cabut pedang lah, bunyi apa, bunyi tumbuk-tumbuk. Lepas tu kan dia ada banyak bunyi Henshin kan. Episod 5, episod 10 kan. Ada bunyi apa, kaijin kan. Bunyi tu kalau lah orang tu kan dia kolektor tapi dia tak layan kamera The Black Sun, dia memang takkan tahulah beza bunyi tu kan. Dia dengar macam lebih kurang je kan. Semua bunyi jijik macam tu kan. So itulah kekurangan dia lah. Bagi saya bunyi-bunyi dia tak tahu lah, dia macam tak menarik perhatian saya lah. Tapi Bang Krok kan cerita dia kan nak bagi untuk orang dewasa kan, kenalah bunyi kasar-kasar kan, bunyi jijik-jijik. Masalahnya Amazon pun untuk orang dewasa still fun. Saya suka bunyi-bunyi dia tu, Alpha, Omega. Yang ini dia awal sampai habis bunyi jijik macam tu je kan. Itu yang saya macam kurang. Tapi saya punya komplain saya still ada benda lah saya nak puji. Saya puji first adalah design dia. Dia tak nak bagi nampak macam CSM. Dia buat design dia clean. Design dia tak ada macam battle damage, tak ada design cala-cala. Saya suka design tu kan, nampak clean kan. Lepas tu saya suka dia punya lampu. Lampu tengah yang warna merah tu kan. Lampu tu pun bagi saya lawa. Saya suka lampu tu. Okay, dia punya strap dia pun, strap dia saya nampak memang berkualiti kan. Strap dia tebal. So saya memang puji benda-benda tu. Saya just yang tak suka adalah dua yang tadi itulah. Dari segi dia punya mechanical dan juga dia punya bunyi. Itu je. So kalau korang macam saya kan, nak bunyi tu fun,
Lepas tu nak, yelah, mechanical pun tak menyusahkan, better beli CSM. Keluar duit sikit tak apa, beli CSM. At least korang ada lagu ending tu kan, did you see sunrise, na 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 na. At least benda tu ada untuk CSM. Yang ini tak ada. Okay, awal-awal tadi pun saya ada cakap saya dapat dengan harga 150. Saya beli daripada orang dekat Facebook. So kalau korang nak, saya rasa kat Carousell ada kot. Carousell ada. Korang kena sentiasa scroll lah, ada je yang jual. Saya rasa korang boleh stable dapat bawah 200 macam saya. Korang kena rajin scroll je lah. Okay, so itu saja untuk hari ni. Apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen. Jangan lupa tonton Kamen Rider Black Sun dengan penguasaan ibu bapa. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa pergi sekolah, jangan lupa pergi kerja. Jumpa lagi kita di video yang akan datang. Ciao.